Hari kedua kita orang dekat Japan, kita orang pergi Kyoto day trip dari Osaka. Itinerary memang kita orang buat simple je sebab last minute kan. I just highlight mana yang I nak pergi. Untuk transportation kita orang just tengok dekat Google Maps saja. Since kita orang purchase Ikoka card ni, kita orang pilih je mana train yang cepat and also murah. Ada banyak tau pilihan train. Korang pilih je mana-mana, insya-Allah sampai. Lepas sejam lebih kita orang sampailah Kyoto. Kita orang pergi Bamboo Forest ni, jalan-jalan kat sini sejuk gila. A bit crowded dekat sini. Nak ambil gambar pun susah. Kalau korang jalan jauh lagi ada juga banyak temple apa semua tu, tapi kita orang just jalan-jalan dekat sini je. Lepas tu dah start lapar. Biasalah kita orang memang hidup kita orang memang asyik lapar je. Maka dengan itu kita orang makan burger wagyu ni. Datang Japan ni korang kena sediakan cash juga tau. Banyak tempat yang still accept cash only. Burger ni harga dia RM60 satu. Rasa dia sedap, I suka. Daging wagyu tu memang juicy and tebal, tapi kecil, tak puas and tak kenyang. Kita pula perut besar macam mana kan. Apa-apa pun I happy datang Kyoto ni sebab I dapat jumpa autumn trees. Trip kita orang early autumn, so dekat Osaka tak ada lagi pokok warna-warna macam ni. Lepas makan kita orang jalan-jalan dekat area Togetsukyo Bridge ni. Sini tenang sangat-sangat, lapang, pemandangan pun cantik. Setiap satu tempat memang kita orang spend lama. Nak bergambar lagi, nak menghayati pemandangan lagi. Kita orang memang tak nak touch and go. Lepas tu kita orang ada matcha ice cream ni, sedap, creamy and matcha ada pekat. Next, Fushimi Inari. Dekat sini bagi I tak ada apa, just ada tiang macam ni. Cantik lah nak bergambar. Bab kata husband I, tanda hadir. Time ni kita sampai dah gelap dah sikit, tapi cantik lah pemandangan dia. Kita nampak sunset. Dan sekali lagi kita orang lapar, so kita orang beli takoyaki. Betul-betul depan Fushimi Inari kalau korang keluar belah kanan. Lepas tu ke next destination 14 minit daripada Fushimi Inari, which is Honolulu Ramen Kyoto. Ramen ni pun sedap and kita makan licin, but I prefer yang original daripada yang spicy. Lepas tu kita orang terus balik sebab kepenatan. Boleh pula jumpa tangga. Selalunya kita orang dapat je escalator dengan elevator. Time penat lah nak jumpa tangga. Apa-apa pun nanti korang tengok full vlog dekat I punya YT, okay? Bye!